ketiak peluh ke? Ketiak peluh tu lah daripada share romantik ke? Bodoh. Saya ke? Saya. Lepas tu kan, guys, dia duk cakap buat ayat Melayu-Raya macam tu kan. Lepas tu I pun bagi kesempatan lah dekat dia, bagi peluang kat dia. Lepas tu dia cakap dia nak serius lah dengan I kan, nak kenal betul-betul. Tapi sebenarnya I tak pernah pun tengok muka dia dekat dalam IG kan. Dekat dalam IG tak ada pun muka dia. Masa tu first time jumpa kan I tengok muka dia. Muka dia okey je, macam sedap je mata memandang, manis-manis macam tu. Lepas tu dia satu kepala pula. Satu kepala macam kita nak sembang. Macam nak sembang boleh borak apa-apa, boleh masuk. Macam tak ada geli-geli pun kan. Maksud dia geli-geli tu macam kata nak terberok kan lepas tu. Lepas tu dia boleh buat lawak lagi macam tu. Ada setengah orang kan kalau kita cakap nak terberok ni. Lepas tu ada setengah orang dia cakap macam nak berok apa nak cerita kat orang. Pergi je lah berok, tak payah nak cerita. Ada setengah orang kan macam tu kan. Macam kita tak boleh jadi diri sendiri kan. Ni dia boleh masuk satu kepala, apa-apa pun dia masuk, cerita apa-apa pun dia okey. Kalau kita membawan pun dia pun join sekali. Sebab kata dia dah kahwin dah ada anak tu, ya dia boleh satu kepala dengan kita, dia boleh faham apa yang kita nak cerita ke apa, dia boleh masuk kan. Perangai pun okey je kan. Lepas tu romantik, jalan pegang pinggang, pegang tangan, teman pergi toilet teman sampai depan pintu tandas tu. Sampai pintu tandas. Maksud dia macam pergi toilet dekat kedai makan ke apa tu kan. Bukan hamba fikir toilet dekat mana ni. Dia teman baca I cakap nak pergi kencing kan, dia teman tu dia ikut sampai depan pintu tandas dulu dia tunggu. Syah, ya lah. Tapi yang I tak suka dekat dia kan, nak cerita lah kan. Apa yang I tak suka kan, yang I suka sebab dia romantik, dia okey satu kepala apa semua kan. Yang apa yang I tak suka dia tu minum, pergi kelab. Dek selama 4 tahun duduk dekat Penang kan. Tak pernah lah keluar pergi kelab ke minum ke ataupun keluar dengan kawan-kawan apa, goyang apa, bilik goyang ke apa kan. Sebab tak ada kawan lah dekat Penang dulu, tak ada kawan. Kalau cuti kerja pun balik kampung. Ataupun kalau cuti sehari malam baru keluar sebab siang tak suka. Siang panas. Tak suka keluar panas-panas. Malam baru keluar tu pun sebab lapar sangat. Ataupun kalau malas nak keluar, order food panda.
selama 4 tahun kan. Selama ni 3 tahun, masa tu 3 tahun lah duduk Penang. Selama 3 tahun, 4 tahun duduk Penang tak pernah pun pergi kelab ke apa. Tapi sebab kata sebab I bercinta dengan lelaki tu kan dulu kan, yang dengan lelaki orang tu. Tapi jumpa sambil minum. Alah, nak keluar malam lah. Siang-siang nak pergi mana? Betul-betul storytelling lah. Betul lah ni, cerita betul ni. Masa mula-mula nak jumpa dengan kawan dia tu, dia cakap dia tak berani nak buat keluar jumpa kawan-kawan dia. Cakap lah kenapa tak mau bagi keluar kawan-kawan. Dia cakap takut kawan dia ngorak kan.